Okey amat. Okey amat. Saya nak terpanggil. Silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari ni. Hari ni 20 Ramadan dah. Dah masuk 20 Ramadan. Baru kita main angkat bubu balik. Macam ni lah, 1 pagi. Keadaan ayak memang cantik lah. Ayak ni kalau nak main mengai udang elok ni. Ayak memang cantik lah untuk mengai udang. Okey geng, jom kita pergi angkat bubu sebelah atas dulu. Kau mana pun sebelah atas dulu. Lepas tu pergi belah bawah. Okey geng, enjin dah start lah. Jom kita pergi kat bubu. Moga-moga ada hasil ni. Orang ada order udang nak makan abang buka puasa. Harap ada hasil lah depa nanti. Macam ni lah geng, suasana pagi. Hari orang kerja ni sunyi. Ni kalau kata hari Minggu ni penuh ni dekat apa? Ni. Rumah-rumah yang pinggiran ni, dekat pinggiran Pai Kuntang ni. Ni hari apa? Hari kerja. Oh, matahari pun terik ah. Baru 7 lebih. Kita main awal sikit geng. Angkat kat mana yang larat? Tak larat dia tinggal. Okey geng. Nah, kita angkat bubu yang pertama pada kali ni Ramadan yang ke-20. Belakang bersih geng. Belakang bersinak ni. Mari kita tengok apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng, ada. Tapi tak gasak geng, tapi ada. Hak mana boleh ambil kita ambil, hak mana tak boleh ambil kita lepas balik. Udah geng, mau kenyam geng. Mati sekok. 1 2 3 ekor geng yang boleh ambil. 3 ekor. Boleh ambil 3 ekor. Kita lepas balik. Alhamdulillah rezeki. Okey geng. Bubu kedua. Mari kita tengok bubu kedua. Mana tali dia? Tali utama mana? Dapat. Mari tengok bubu kedua. Belakang bersih geng. InsyaAllah belakang bersih je ni. Alhamdulillah geng. Ada 2 4 6 ekor geng. Tapi ada yang boleh ambil, ada yang kena lepas balik kecil. Dua, 4, 6 ekor geng. 6 ekor yang boleh ambil. 1 2 3 4 5. 6 ekor balik. Kecil sangat. Bagi dia membesar, lepas tu kita ambil balik. Alhamdulillah rezeki nombor 2. Okey, tepi seterusnya lagi. Kita pun angkat santai-santai geng. Angkat bubu ni letih kalau belum besar ni. Bulan Ramadan ni kena slow. Okey geng, bubu ketiga. Oi, perempuan ni.
Mari tengok bubur yang ketiga. Banyak banyak geng. Banyak penuh ni. Tadi nak lalu bawah titi tu pun sangkut bot. Oh, belakang poseh juga kan. Yang ni pun poseh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Oh, ni saiz kasar-kasar ni geng. Ada 4 ekor geng. 4 ekor, 3 ekor boleh guna, seekor je. Saiz kecil, kita ambil besar geng. Kita lepas balik ya. Nak ambil pun nak makan pun mesti tak banyak. Ada sedikit juga. 3 ekor geng. Oh, melompat geng. 3 ekor. Saya elok. 1 2 3. Kecil kita lepas balik. Alhamdulillah rezeki. Oh, okey geng, bubur seterusnya. Tali tak nampak geng. Nak kena cari tali juga. Oh, nasib baik senang. Bubur duduk luar ni. Tapi tali dah dalam ni. Bubur di luar saja. Yang lepas ni tak kena pun ni. Tengok yang ni tak tahu je dah. Belakang bersih kot geng. Ada nampak sepit manja sekok. Dia sekok lah. Sampah. Ada ikan mati ni patut masuk. Tu kan. Oh, elok tu. Elok. Kita tak tuang sebab sampah banyak. Sampah ikan mati. Sampah campur dengan ikan mati, ikan keli kot rasanya. Oh, okey geng, bubur seterusnya. Lampu ada depan tu. Okey. Oh, tadi sini je. Okey. Dapat tali utama, senang buat kerja. Oh, bersih elok kan. Mari tengok. Alhamdulillah geng. Ini kasar sikit. Udang saiz besar je tapi dia apa? Udang saiz biasa. Lepas tu dia apa? Dia kelupuk tu kuat. Dia melompat tu. Ada geng, ada 2, 4, 5 ekor geng. 5 ekor. 1, 2, 3 ekor boleh guna. 2 ekor ni kita lepas balik Alamak. Balik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak geng nak cari bubuk payah ni. Kita ambil besar ni. Mana tadi? Tak dapat. Ui, tak dapat tau. Tak dapat geng. Oh, sangkut sini patut saya masuk. Oh, ni. Dapat tali.
Oh tu. Alhamdulillah senang. Tak dinosaur cari. Ayak banyak ni. Ayak sampai ke atas tu. Ayak sampai melimpah tebing. Belakang posisi kan. Oh, alhamdulillah kan ada 3 ekor ni. Galah geng, ada galah. Geng ada 2, 4, 5 ekor geng. 5 ekor. Ada galah 2 ekor geng. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Nak ambil saya bubu payah geng. Ayak banyak tengok tu. Mana duk Oh, tak dapat. 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 Oi. Oh, cukup terbalik. Cakuk terbalik pula geng. Sebab tu tak dapat. Mari kita lihat. Buah-buah pokok ni kena tengok sama kan. Tak pasal ni. Tuh. Belakang bersih geng. Alhamdulillah geng kalau. Bodoh geng. Jangan-jangan naik ni geng. Rezeki. Rezeki Ramadan. Dia geng. Semua saya boleh ambil geng. Ada 2, 4, 6, 8, 9 ekor geng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekor geng. Semua galah. Alhamdulillah semua ketih biru geng. Rezeki. Alhamdulillah. Ada juga kosong tadi 2-3 biji. Ada yang mati, ada yang kosong. Yang ni tengok macam mana. Macam mana mati tak payah. Saya elok je pun. Tapi siapa mati Jadi satu pertanyaan juga. Mati duduk dengan ikan buntai kot. Oh ni kan. Posih elok ni. Kada jackpot. Alhamdulillah geng. Walaupun tak jepot tapi udang saiz-saiz juga. Ada 3 ekor kan? 3 ekor. 1 2 3. Oi, 4 ekor kan? 4 ekor. Ni yang kecil tadi kot. Balik lah. Okay geng. Bubu seterusnya. Ui, ada. Dalam botol. Okey, dapat dah bubu ya. Belakang bersih geng. Alhamdulillah geng. Ada 3 ekor geng. Ada 3 ekor. Alhamdulillah rezeki.
Dah mati buruan makan. Takut saya elok-elok. Okey geng, bubur seterusnya. Mengenai cakok ni. Dapat. Dapat. Ada. Oi. Oh, cai. Belah sana ada sahabat kita duduk tengok bubur dia. Kita duduk kat sini. Sahabat kita belah sana duduk mengangkat bubur. Kita angkat belah sini. Ini tak kena tu, tak ada geng. Oh, terpelohong. Bubur pecah. Sayangnya Ramadan. Sayangnya. Bubur pecah geng, bubur pecah nampak ni. Patut tak kena udang, bubur pecah. Udang masuk gelak balik. Kita tampung macam ni geng. Macam tu. Kita pakai lagi betai. Ni kuat ni. Cucuk dengan apa ni. Oh, asyik dah ni. Buah temporary lagi ni. Bagi tak ada lubang je. Ni cara apa? Cara cepat repair bubur dalam sungai. Nak tunggu dah jenuh geng. Nak buat satu-satu jenuh. Lebih kurang je. Agak-agak lah. Cah. Repair bubur ni lambat lah geng. Tak masuk. Tu keluar lah. Tarik. Ambil yang ni. Masuk. Macam tu. Tapi lambat sikit lah kan buat ni. Kita peralatan tak banyak. Tak buat sayang lah kalau kata udang masuk. Memang tak ada harapan lah. Tebuk sini sikit. Terpaksa korban gundi ya. Tebuk sini. Tarik naik macam ni. Macam tu lah. Ini satu. Lampu kat sini. Kat tulang ni. Tidak dia boleh keluar ni. Macam tu lah. Ni cara express lah kita repair bubur. Oh sahabat oh. Pergi balik oh. Bubur dah. Mana ada nak ambil. Okey, dapat. Macam ni kan? Macam ni lah. Potong sikit. Plier untuk bawa kata. Pakai potong dengan ni lah. Macam tu kan? Siap. Belakang tak koyak tepi. Okey, siap. Okey geng, bubur seterusnya.
Matahari pun dah makin tinggi ni. Dah terasa bahannya. Belakang bersih geng, mari kita lihat. Alhamdulillah geng, dah bersih cantik kak. Dua ekor, 3 ekor, ada 5 ekor, 3 ekor boleh ambil. Lagi 2 ekor kita lepas balik. Tu keluar lepas balik. Ni boleh ambil 3 ekor. Alhamdulillah rezeki. Tidak buka belah sini. Ni dah rosak, disusah nak buat aja. Buka belah sini pula. Dua-dua tercabut apa ni? Apa yang kita ikat ni, merah ni. Kena tukat lain lah. Okey. Okey geng, bubu seterusnya. Tadi bubu yang tadi yang kat ada kok. Bateri habis pula. Tengok yang ni macam mana. Oh, belakang bersih geng. Oh, syok geng. Cuci jerami geng. Jerami ni besar. Kecil boleh ke ambil bubuh lagi dia. Ni besar sangat. Dia belok. Besar, dia belok. Jalan keluar udang. Oh. Jom geng. Tu. Oh. Ada 2 patah tu speed. Lepas balik lah. Ada 5 ekor, 6 ekor, 2 ekor lepas balik. Ni boleh ambil lah. Kira 4 ekor boleh ambil. Pergi cermin sekok. Okey, bubuh seterusnya. Oh. Naik dah. Duduk luar ni. Macam tengok belakang. Belakang bersih. Bersih tak bersih? Alhamdulillah geng, ada 2 ekor geng. Sehelok juga. Kita rasa kot ni ada satu bubu lah. Kita tak ingat tak mana kawasan dia. Cari tak jumpa lah. Tengoklah hari-hari senang nanti. Mai perhati, cari pelan-pelan. Dua ekor kan, mati sekok. Saiz cantik tak? Kalau kena mati tak payah.
Kena lawan dalam bubu ni. Okey geng, bubu seterusnya. Belakang bersih ni. Alhamdulillah geng, ada juga geng. Ada galah geng. Dia turun speed dulu, si susuh turun. Turun ekor tu senang. Okey. Ada 2 ekor kan, mati sekor, 3 ekor semua. 1 2. Alhamdulillah rezeki. Seterusnya, bubu yang pertama kita turun ke arah pengkalan balik. Belah arah naik belah sana sebab dah habis. Ni arah turun pula. Tadi naik tadi tebing belah sana. Ui, apa ketat sangat ni. Bekat ni. Oh, tak tadi. Sangkut, patutlah pun. Alhamdulillah ada 3 ekor kan. Tali ni apa? Tali tertekan dengan rumput ni jadi pendek. Oh, tekang. Ada 3 ekor geng, comel-comel geng. Habis kaki kena makan kawan. Jadi dia tak jadi pendek. Oh, turun lah ni. Dia dekat tali ya. Seterusnya okey, dapat tali utama. Tak padah. Belakang bersih geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Ada 3 ekor ni. Sah juga. Elok-elok, udang elok. Satu. 2 3. Oh, datuk lain. Alhamdulillah rezeki. Okey, bubu seterusnya. Mari kita lihat. Sangkut dengan rumput belakang bersih elok kan. Tengok. Jepot tak? Alhamdulillah geng, ada 4 ekor. Alhamdulillah ekor geng. 1 2
3, 4. Okey geng, seterusnya. Oh. Nak ni kadang-kadang duk buat bagi jadi bumbu jadi berat ni. Oh, belakang bersih kan? Boleh tengok. Alhamdulillah banyak geng, tapi lebih. Ada kot 2 ekor yang boleh ambil. Tak boleh terlepas balik. Ada 6 ekor geng. 2 je boleh ambil. 2 je. Hak ni terlepas balik lagi. Okey geng, kita nak lepas. Ada 4 ekor geng tu. Lepasan. Udang. 1. Laju 2. 3. 4. Masalah dengan jayanya. Seterusnya. Kuat lagi. Masih kuat lagi. Oh, belakang bersih kan? Pasal macam jackpot ni. Oh, dah gelap nampak dia ni. Okay, ada 6 ekor kan? Alhamdulillah. 6 boleh guna. Bubuh seterusnya. Ni bubuh yang lepas kita bubuh ni. Ada tali dah. Oh, ada tali ni. Tali duduk atas. Minta macam mana. Bubuh yang kita bubuh yang lepas. Tengok ni first kita angkat air ni. Selalunya kalau bubuh tempat ni kasar. Selalu lah. Tapi ni tak tahulah macam mana. Sangkut rumput pula. Tu dah. Sangkut rumput. Belakang bersih. Oh, alhamdulillah geng, tapi tu dah je berenyam. Sejuk. Oh. Ingat sekok je boleh ambil kot 2 ekor tu. Hak leh semua kena lepas balik.
Oh, 2 ekor geng. Yang boleh guna. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9 ekor. 11 ekor geng. 11 ekor tu dia. Yang kena lepas balik. Tu geng. Lepas balik udang yang tak cukup saiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. Kita lepas balik 9 ekor. Saya halus-halus. Moga dia membesar dengan jayanya. Nanti masuk lain bubu. Okey, bubu seterusnya. Mana dia tadi utama? Iya, dapat dah tadi utama. Belakang bersih kan? Mari kita tengok. Oh, alhamdulillah geng. Ada 4 ekor kan? Kalau tak silap 4 ekor. Oh, 5 ekor. Sorry. Nampak macam 4 ekor. Rupanya 5 ekor. 5 ekor semua. 4 ekor boleh ambil, sekok kena lepas balik. Tengok. Teh dia cantik-cantik jugalah. Okey, ni teh. 4 ekor. 1, 2, 3, 4. Yang ni lepas balik. 5 ekor semuanya. Seterusnya. Mana tadi utama dah? Oh ni. Iya, dapat dah. Mari kita tengok ni. Oi bang. Mana duduk ni? Tak dalam rumput ni. Belakang bersih kan? Adakah jackpot? Oh, tak ada geng. Ada 2 ekor geng. 4 ekor. Woi, banyak kok. Ada 4 ekor geng. 5 ekor. Panjang tersilap. Sorry geng, sorry. Ada 5 ekor. Mari tengok saiz yang macam mana. Sudah geng. 5 ekor geng. 3 ekor boleh ambil, 2 ekor kita lepas balik. Lepas balik. Ni pun lepas balik 2 ekor. 3 ekor kita ambil. Kepala ikan keli. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Nak angkat bubu pun penuh bercerah. Berkebun. Belakang bersih geng. Oh, alhamdulillah geng, ada galah juga geng. Mati sekok kan sayang. Penat ni. Penat cuci apa? Pokok ni. Belik habis. Ada 2 ekor. Ada galah geng. Jangan sepik, buka lah.
Mati sekok ni. Aduh. Sayang. Sikit nak. Oh, lekat situ. Betul tak boleh turun. Ada apa geng? 2, 4, 6, 8, 10 ekor kan, termasuk mati. 10 ekor. Oh, ni kita boleh ambil lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, spek jatuh. 7 ekor. 2 ekor lepas balik cik. Ni kita pasal buang lah. Busuk lah. Okey geng. Seterusnya. Belakang bersih. Alhamdulillah geng. Ada juga 3-4 ekor yang boleh guna. Oh, prak. Kalau mancing bunyi derek tu yang syok. Tapi kalau bubu bunyi udang melompat tu best. Pak dalam bubu. Berapa geng? Banyak juga geng. 1, 2, 3 ekor geng yang boleh guna. Yang lain balik lah. 2, 4, 5 ekor. 5, 3, 8 ekor. 8 ekor geng. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Lagi 3 biji. 1. Lagi 3 biji habis lah. Lagi 3 biji habis belah atas. Kita bengkat pelan-pelan lah, slow-slow lah. Tak boleh nak kejan lah. Okey, bubu yang keempat terakhir. Belakang bersih. Oh, alhamdulillah geng, ada galah. Mati pun dah, sayang. Oh tu, bunyi tu. Prak. Tu yang mahal bunyi bubu. Patah lah kan sepit tu. Sepit merata. Aduh. Janganlah sepit mata buang keluar ni. Ha. Patah sepit dah. Okey geng, ada apa? Mati 2 ekor. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ekor geng. 11. Yang berguna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. 2 ekor terlepas balik. Okey. Dah sampai bubu terakhir belah atas. Bubu terakhir dah. Habis dah belah atas. Lecok. Lekat tu. Potong ni nanti jadi susah. Tali. Mana tali dah? Okey, tali dah. Masuk ke mana tu? Okey, bubu terakhir. Mari kita tengok bubu penutup belah atas.
Belakang bersih. Alhamdulillah geng, ada juga 3 ekor. Penutup 3 ekor. Sudah targa. Oh, 3 ekor geng. Alhamdulillah. Dah penutup sebelah atas. Okey geng. Tadi kita ambil hasil bubu sebelah atas ni dekat penggalan. Lepas tu kita sambung dengan angkat bubu belah bawah. Belah bawah tak banyak bubu, belah atas banyak sikit. Tapi belah bawah tu dah repair dah yang itu. Moga-moga ada hasil lah. Okey. Selesai timbun bubu belah atas. Jom kita pergi kat penggalan, lepas tu kita ambil hasil lah. Hasil kita ada tu. Nampak je banyak. Kita pergi adik kat penggalan. Okey geng, kita dah sampai kat penggalan dah. Ni hasil kita, hasil bubu kita belah atas. Ada juga kot, ada kot 4-5 kilo. Mungkin lah, agak-agak. Kita simpan tangan dulu, sekejap lagi kita pergi turun yang bawah pula. Alhamdulillah rezeki. Tak kita telefon Bob. Ada juga selesai. Okey geng, kita sambung pula belah bawah. Belah atas dah selesai, belah bawah pula.